Jadi sebenarnya ke mana beras kita ni, padi-padi kita ni? Itu persoalan di peringkat pesawah, terutamanya rakyat jelata khususnya di Malaysia ini. Sikit daripada Sungai Besar. Ni Yang Menteri, kita sebenarnya pesawah di Sungai Besar hairan. Kita, hari tu saya sebut, kita ada 522,000 hektar. Kita keluarkan 2.2 juta tan metrik padi. Bila diproses jadi 1.4 juta metrik tan beras. Bila dipacking jadi 140 juta pack 10 kilo. Kalau sebulan 11.66 juta packing 10 kilo. Kemudian Yang Hormat Menteri bercakap akan keluarkan standby 24 juta dengan subsidi 150 juta disediakan. Jadi sebenarnya ke mana beras kita ni, padi-padi kita ni? Itu persoalan di peringkat pesawah, terutamanya rakyat jelata khususnya. Terima kasih. Pembedahan daripada MYCC nanti akan terjawab itu semua. Jadi bila Menteri akan menerangkan kenapa jadi begitu.